Servis penghantaran pasien menggunakan AI menjadi bahan jenaka di China kerana lori penghantaran tanpa pemandu mula muncul di merata tempat. Tapi dalam satu video klip, sebuah van pandu sendiri bergelut untuk melepasi bonggol jalan yang kecil sehingga selepas seorang menolaknya sedikit, barulah ia boleh melepasi bonggol itu, tetapi terus tersangkut pada bonggol seterusnya. Kenderaan ini bergantung sepenuhnya kepada sistem navigasi AI yang masih lagi diperhalusi. Walaupun teknologi ini kedengaran canggih, keadaan jalan sebenarnya bukannya sentiasa boleh dijangka. Lori-lori ini dilaporkan kerap tersangkut dan ada kalanya memecut di jalan yang rosak serta tidak rata. Situasi ini tentu merisaukan, terutamanya jika mereka membawa barang yang rapuh seperti televisyen yang baru dia beli secara dalam talian. Walaupun ia diprogramkan untuk mengutamakan penghantaran dengan pantas, cara pemanduannya kadang-kala menimbulkan tanda tanya. Ada yang melihat ia memotong kenderaan lain secara berbahaya, mengambil jalan pintas, meretasi jalan yang baru diturap dan kadang-kala melalui kawasan pembinaan. Penduduk tempatan juga tidak berpuas hati. Korang rasa apa jadi kalau teknologi ini dibawa masuk ke Malaysia? Komen pandangan korang.